Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syazin binti Arasam Sobari akan berkongsikan sedikit mengenai tugasan kedua, iaitu berkenaan dengan isu guru menjadikan murid sebagai konten TikTok. Baiklah, saya kira TikTok ni bukanlah perkara yang asing untuk kita. Saya pasti kebanyakan daripada kita mempunyai pelbagai akaun media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok. Baiklah, TikTok itu apa? TikTok ni dia ialah satu platform yang membolehkan penggunanya untuk merakam, menyunting dan mewarnai video pendek untuk tontonan umum. Dalam konteks pendidikan, ada guru yang menggunakan platform TikTok ni untuk berkongsi aktiviti pembelajaran dan ada juga guru yang menggunakan murid sebagai bahan kandungan tanpa kawalan yang wajar. Di sini kita akan lihat apakah isu yang berlaku apabila guru menjadikan murid sebagai konten. Baiklah, pertamanya penting untuk kita fahami mengapa isu ini boleh timbul. Kita dapat lihat kebelakangan ini semakin ramai guru yang menjadikan murid sebagai subjek ataupun konten dalam video TikTok mereka ni tanpa mengambil kira aspek etika dan perundangan. Sesetengah kandungan ini mungkin bersifat hiburan, tetapi ada juga yang boleh mendedahkan murid kepada risiko-risiko lain seperti eksploitasi, buli cyber dan pelanggaran hak privasi murid. Dan perkara ini telah diambil perhatian oleh Menteri Pendidikan kita iaitu YB Fadhil Siddiq setelah adanya aduan daripada ibu bapa yang tidak bersetuju apabila guru menjadikan murid-murid ini sebagai konten. Kerana apa? Kerana murid-murid ini terkesan secara mental, secara emosi. Apatah lagi sekiranya video-video itu ada perkara-perkara yang mungkin memalukan mereka. Baiklah, mari kita perhalusi daripada sudut Kod Etika Guru Malaysia. Dalam Kod Etika Guru Malaysia ni ada dua teras yang berkaitan dengan isu yang kita bincangkan ini, iaitu teras yang pertama, tanggungjawab terhadap profesion dan juga teras yang kedua, tanggungjawab terhadap murid. Tanggungjawab terhadap profesion ni, dia menekankan bahawa guru perlu mengekalkan profesionalism dalam segala aspek tugas guru, di mana guru bertanggungjawab untuk yang pertama menjaga martabat dan maruah profesion keguruan. Profesion keguruan ini dia adalah satu bidang yang dihormati dalam masyarakat kerana guru berperanan sebagai pembimbing dan contoh teladan kepada murid. Guru yang menggunakan murid sebagai bahan kandungan media sosial, terutama tanpa persetujuan ibu bapa atau penjaga, boleh mencemarkan imej profesi keguruan kerana ia menimbulkan persepsi negatif terhadap integriti dan etika seorang pendidik. Tindakan ini juga boleh dilihat sebagai guru mengutamakan populariti atau keuntungan peribadi berbanding tanggungjawab utama mereka sebagai seorang pendidik. Baiklah, yang kedua, guru juga perlu mematuhi peraturan dan polisi pendidikan. Guru perlu mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan penggunaan media sosial, di mana seperti yang kita sedia maklum, KPM melarang guru daripada menyalahgunakan kedudukan mereka untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pendidikan, termasuklah menjadikan murid sebagai bahan hiburan di media sosial. Sekarang ni pun kalau guru nak menjadikan murid sebagai konten, perlu ada kebenaran daripada ibu bapa, kebenaran untuk memaparkan wajah murid. Sebarang tindakan yang boleh mencemarkan nama baik institusi pendidikan boleh dikenakan tindakan disiplin. Seterusnya, guru juga perlulah mengamalkan disiplin diri dan sikap profesional dalam tugas. Sebagai seorang guru, guru harus mengekalkan tahap profesionalism dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Guru yang merakam video murid tanpa kebenaran ni, terutama jika kandungan tersebut bersifat peribadi atau boleh memalukan murid, menunjukkan kurangnya profesionalism dan kepekaan terhadap batasan etika. Dan perkara ini boleh membawa kepada kehilangan kepercayaan daripada ibu bapa, masyarakat dan pihak pentadbiran sekolah terhadap kredibiliti guru.
Seterusnya, teras yang kedua ialah berkenaan dengan tanggungjawab terhadap murid, di mana teras ini menggariskan tanggungjawab utama guru dalam memastikan kesejahteraan, perlindungan dan pembangunan murid dalam suasana pembelajaran yang selamat dan juga kondusif. Okey, baiklah yang pertama, guru perlu melindungi hak dan maruah murid. Setiap murid mempunyai hak untuk dihormati dan dilindungi daripada sebarang bentuk eksploitasi, termasuklah eksploitasi digital. Jika seorang guru memuat naik video murid tanpa keizinan, terutamanya dalam situasi yang boleh menyebabkan murid berasa malu atau terdedah kepada buli cyber, ia adalah satu bentuk pelanggaran etika. Kenapa ia satu bentuk pelanggaran etika? Kerana ia sudah melanggar hak privasi murid tersebut. Okey, hak kanak-kanak untuk privasi ini dijamin dalam Konvensyen Hak Kanak-kanak dan guru harus menjadi pelindung kepada hak ini, bukan pencaburnya. Maka jika guru menjadikan murid sebagai konten, jelaslah guru telah melanggar teras kedua dalam Kod Etika Guru Malaysia ini. Okey, baiklah yang kedua, guru juga perlulah tidak menyalahgunakan kuasa terhadap murid. Guru mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar ke atas murid. Jika seorang guru meminta atau memaksa murid untuk menyertai konten TikTok mereka, ia boleh dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa. Kerana apa? Kerana murid mungkin merasa terpaksa untuk menurut perintah tersebut. Murid yang enggan turut serta mungkin akan berasa terpinggir atau mendapat layanan yang berbeza daripada guru. Okey, yang ketiga, guru perlu mencipta persekitaran pembelajaran yang selamat dan bebas gangguan. Okey, persekitaran sekolah harus bebas daripada sebarang gangguan yang boleh mengganggu fokus dan kesejahteraan murid. Maka jika seorang guru lebih sibuk merakam video untuk TikTok berbanding memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran, ini boleh menjejaskan proses PDPC yang berlaku pada salah satu masa. Okey, murid juga boleh berasa tidak selesa jika mereka sentiasa menjadi subjek dalam kandungan media sosial guru. Okey, jadi melalui dua teras ini, kita dapat lihat bagaimana isu ini sebenarnya memberi kesan kepada murid dan juga kepada profesionalisme guru tersebut. Baiklah, tadi kita dah pun lihat perkaitan antara isu guru menjadikan murid sebagai konten TikTok dengan Kod Etika Guru yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi sekarang kita akan fahamkan bagaimana pelanggaran Kod Etika ini berlaku. Okay, baiklah, yang pertama, kita dapat lihat dalam beberapa situasi, iaitu yang pertama apabila guru memuat naik video murid tanpa izin. Guru yang merakam dan memuat naik video murid tanpa mendapatkan keberadaan ibu bapa atau penjaga secara jelas telah melanggar hak privasi murid dan tanggungjawab mereka untuk melindungi kesejahteraan murid, di mana perkara ini bertentangan dengan teras yang kedua, iaitu tugas guru adalah untuk melindungi hak dan maruah murid. Okey. Kemudian kita lihat pula untuk situasi yang kedua apabila guru menggunakan murid untuk meningkatkan populariti di media sosial. Okey, jika seorang guru sengaja menjadikan murid sebagai bahan kandungan untuk mendapatkan tontonan tinggi dan populariti di TikTok, ia boleh dianggap sebagai satu bentuk eksploitasi. Dan ini jelas melanggar teras yang pertama, iaitu menjadi tugas seorang guru untuk menjaga martabat dan maruah profesion keguruan, kerana guru sepatutnya menggunakan media sosial untuk tujuan pendidikan dan bukannya untuk kepentingan peribadi. Seterusnya, situasi yang ketiga apabila murid berasa tertekan atau dipaksa untuk menyertai kandungan TikTok. Jika murid berasa tidak selesa tetapi tetap dipaksa menyertai kandungan video, ini melanggar teras yang kedua, iaitu guru mestilah tidak menyalahgunakan kuasa terhadap murid. Murid haruslah diberi ruang untuk menolak tanpa rasa takut akan apa-apa kesan ataupun akibat negatif yang akan berlaku jika dia menolak untuk turut serta. Okey. Dan yang keempat ialah apabila guru mengabaikan tugas hakiki sebagai pendidik. Jika seorang guru terlalu fokus pada penghasilan kandungan media sosial sehingga mengabaikan tanggungjawab mengajar dan membimbing murid,
Ini jelas melanggar terasi yang pertama, iaitu untuk guru mestilah mengamalkan disiplin diri dan sikap profesional dalam tugas. Apabila guru terlalu sibuk fokus kepada penghasilan konten video TikTok, ini boleh menjejaskan keberkesanan proses pembelajaran murid yang sepatutnya menjadi fokus utama seorang guru apabila menjalankan PDPC dalam satu-satu masa. Baiklah, seterusnya kita lihat apakah perundangan yang berkaitan dengan isu ini. Ada 3 perundangan yang berkaitan, iaitu yang pertama, Akta Perlindungan Data Peribadi 2010, di mana akta ini melindungi hak individu termasuk murid dalam memastikan data peribadi mereka tidak disalahgunakan. Gambar dan video murid dianggap sebagai data peribadi dan ia tidak boleh disebarkan tanpa persetujuan ibu bapa atau penjaga. Maka jika guru melanggar akta ini, guru boleh dikenakan tindakan undang-undang. Kemudian yang kedua, Akta Kanak-Kanak 2001. Akta ini menekankan perlindungan kanak-kanak daripada eksploitasi dalam apa jua bentuk. Sekiranya video yang dimuat naik oleh guru menjejaskan emosi atau harga diri murid, ia boleh dianggap sebagai penderaan emosi. Kesalahan ini boleh dikenakan tindakan undang-undang yang serius. Yang ketiga ialah Kod Tingkah Laku dan Disiplin Penjawat Awam. Guru sebagai seorang penjawat awam tertakluk kepada undang-undang dan juga peraturan yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai penggunaan media sosial. Sebarang tindakan yang boleh mencemarkan nama baik perkhidmatan pendidikan boleh dikenakan tindakan disiplin, termasuklah amaran, denda ataupun pemecatan. Baiklah, kita lihat beberapa contoh kes sebenar yang berlaku. Iaitu yang pertama, ada kes guru memuat naik video murid menangis atau dihukum. Di mana kes ini guru merakam video murid yang menangis atau dihukum dan memuat naik ke dalam TikTok. Walaupun ada yang berpendapat bahawa ia sekadar dokumentasi suasana dalam kelas, tapi sebenarnya tindakan ini boleh memberi kesan buruk kepada emosi murid dan menyebabkan ibu bapa berasa tidak puas hati. Pastinya murid tersebut berasa malu apabila perlu berhadapan dengan orang sekeliling dan dalam beberapa situasi mungkin diejek oleh rakan-rakan kerana video tersebut. Contoh kes yang kedua ialah apabila guru memaksa murid melakukan aksi di TikTok, di mana ada guru yang meminta murid untuk menari, menyanyi atau melakukan aksi tertentu untuk kandungan media sosial mereka. Ada murid yang mungkin malu atau tidak selesa sebenarnya, tapi terpaksa untuk ikut arahan kerana menghormati guru. Ini juga boleh dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi murid. Seterusnya, mari kita fahami apakah implikasi yang akan berlaku jika kod etika keguruan tidak dipatuhi. Baiklah, implikasi yang pertama, kepercayaan masyarakat terhadap guru akan terjejas. Jika terlalu ramai guru yang menyalahgunakan media sosial, masyarakat akan mula mempertikaikan kredibiliti dan profesionalisme pendidik. Dan yang kedua, murid boleh menjadi mangsa buli cyber. Jika video murid tersebar dan mendapat komen negatif, mereka boleh menjadi sasaran buli dalam talian yang pastinya akan menjejaskan emosi dan mental mereka. Dan yang ketiga, guru boleh dikenakan tindakan disiplin atau undang-undang. Jika tindakan guru melanggar Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 atau Akta Kanak-Kanak 2001, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang. Pihak sekolah atau KPM juga boleh mengambil tindakan disiplin kepada guru tersebut, contohnya seperti memberi amaran, denda atau penukaran tempat mengajar. Kesimpulannya, jika guru ingin menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran, guru bolehlah memanfaatkan akaun rasmi sekolah dengan kawalan yang lebih ketat dan memastikan kandungan yang dihasilkan memberi manfaat kepada murid tanpa melanggar hak dan etika profesionalisme.
Okay. Dan kita dapat lihat juga ada alternatif penggunaan media sosial dalam pendidikan ini. Contohnya, guru boleh membuat konten yang mematuhi etika dan undang-undang, di mana guru boleh berkongsi kandungan pendidikan yang tidak melibatkan murid secara langsung atau memastikan kebenaran diperoleh sebelum memuat naik video yang berkaitan dengan murid. Okay, kemudian yang kedua, guru juga bolehlah menggunakan akaun media sosial rasmi sekolah. Jika sekolah ingin berkongsi aktiviti pembelajaran, ia boleh dilakukan melalui akaun rasmi sekolah dengan kawalan pihak pentadbiran. Dan yang ketiga, guru juga bolehlah mengedukasi murid tentang keselamatan digital, di mana murid perlu dididik mengenai hak privasi dan keselamatan digital supaya mereka tidak menjadi mangsa eksploitasi dalam talian. Walau bagaimanapun, guru mestilah memahami tanggungjawab etika dan perundangan dalam profesyen keguruan. Dan perlu diingat juga bahawa murid bukan bahan hiburan dan mereka ada hak yang perlu dihormati dan dilindungi. Okay. Kemudian, kod etika guru Malaysia juga perlulah dijadikan panduan dalam setiap tindakan yang melibatkan murid. Dan penggunaan TikTok dalam pendidikan boleh dilakukan dengan betul jika mematuhi etika dan undang-undang. Tidaklah sepenuhnya salah untuk menggunakan TikTok sebagai salah satu wasilah dalam pendidikan, tetapi ia perlu mematuhi etika dan undang-undang untuk menjaga privasi murid dan seterusnya dapat mencapai tujuan yang sebenar, iaitu untuk berkongsi maklumat-maklumat berkaitan dengan pembelajaran. Sekian sahaja daripada saya. Diharapkan perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.